Assalamualaikum dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Melukis bersama Pokcik OPG. Alright, dekat skrin sekarang ni kita boleh tengok ini adalah lukisan-lukisan yang kita dah cuba lukis pada episod yang lepas, yang mana last kali kita berhenti dekat kita melukis muka dari arah hadapan. Jom kita tengok. Kita rapatkan kat sini. Itu dah muka di arah hadapan. Okey, jadi apa kita buat pula episod kali ni? Episod kali ni Pakcik nak ajar pula. Pakcik nak ajar pula macam mana kita nak melukis daripada arah tepi. Kita rasa pakcik ada kabur ke video lepas? Minggu lepas video tak ingat, rasa ada dulu. Okey, jadi tanpa membuang masa, okey, macam biasa sebelum kita start, asah pensel dulu, sedia kertas dekat depan. Dah siap semua ya? Okey, semua dah siap. Jom kita lukis sama-sama. Okey, untuk kita start melukis kepala di side tepi, sama je macam side depan. Kita mulakan dengan bulat. Bulat kali ni pakcik buat besar sikit lah. Situ lah. Kalau bulat ni kalau tak boleh buat bulat lukis terus direct ke, buat macam pakcik lah. Lukis sikit-sikit tu. Situ pun boleh. Macam dia dapat. Okay, Haji nampak bukan dia nak mesti nampak bulat betul macam sebiji rupa bola tu. Dapat macam pakcik buat ni pun jadilah. Okay, semua dah lukis bulat . Okay, semua dah puas hati dengan bulat masing-masing. Okay, kita teruskan. Seterusnya pakcik suka baca bagi bulat dengan tengah. Okay, ambil daripada bulat tengah ni, buat satu line macam ni. Line tu dia bukan betul-betul straight macam tu. Dia tu kalau tengok betul-betul dia sengit sikit. Bukan nak sengit, jangan sengit dalam sangat macam tu . Tak boleh, tak betul. Dia sengit sikit je. Okay, pakcik lukis sekali sikit je. Alright. Okay, dah dapat line ni. Agak-agak panjang-panjang ni. Okay, ikut pelan-pelan . Kalau pakcik buat ni, kita buat potong tengah macam ni . Dia bukan potong tengah lah. Dalam 2/3 daripada bulat ni. Ambil bulat dia bagi 3, ambil lebih kurang 2/3. Tak susi tepat. Pakcik buat tanda macam tu. Okay, apa guna tanda ni? Okay, ni kita dah buat panjang ni. Panjang ni ke dari line ni ke sini, macam ambil line lebih kurang. Kalau nak pakcik nak cerita, kalau nak tepat lah, sebab pakcik susah cerita sebenarnya ni. Benda ni sebab korang kena praktis. Nanti korang dah buat banyak kali kan, benda tu sebenarnya akan melekat dalam kepala. Korang akan tahu sendiri panjang mana. Tapi kalau tanya pakcik apa tips nak tahu jarak panjang line ni, lebih kurang korang ambil panjang sini ke sini kan, panjang ini ke sini, tambah separuh panjang ni ke sini. So boleh kot, korang boleh faham tak apa. Okay, dah pelan-pelan jom. Pelan-pelan ikut. Apa-apa pun ikut pakcik. Okay, pakcik betul-betul tak buat line tebal sangat. Okay, tu panjang bulat ni tambah sikit separuh dia. Okay, lepas tu sengit sikit. Dah tu, dari sini buat sambung ke line ni. Okay, ni pakcik padam sikit. Pakcik padam bukan apa, tersilap buat line tebal sangat. Ingat apa pakcik cerita video-video lepas kalau nak buat guide ni tak payah tekan pensel tu kuat-kuat sangat. Okay, dah settle.
Dah settle. Ini line tengah. Kita ambil besar ni, berkurang. Kalau kita bagi 3 bulat ni, itu turun. Dia 3, satu sini, satu sini. Rasanya bila dah sampai tahap ni, kau dah nampak dah sikit baru orang cakap bentuk muka tu macam muka dari tepi, betul tak? Bila dah, kalau seorang dah sampai ke sini, terus mana dah jauh dah tu, bukan senang nak sampai sini ni. Kalau tak sampai lagi, pelan-pelan, ambil pelan-pelan, buat sikit-sikit. Okey. Jadi seterusnya, kita tebalkan line sini. Okay. Bila bertembung antara line ni dengan line ni, line bulat ni dengan line straight ni kan, bila bertembung dua ni, pakcik rasa pakcik dapat letak pen merah. Okey. Bila bertembung line ni dengan line ni, ada kat sini bertembung kan, nampak tu kan. Okay, bila bertembung kat situ, apa kita buat? Kita buat bentuk, kita buat lukis tu dekat sini, kita lepas bila bentuk tu, kita buat lukis bentuk macam ni. Okay, nanti nampak je tu okay. Bentuk lebih kurang macam tu. Okay, ni pakcik tunjuk macam mana buat. Dari sini, dekat sini, dekat bila tembung tu pakcik buat lengkuk tu, buat macam ni, jadi line tu je macam ni. Tu, pakcik ke depan, ke depan sikit. Nampak nampak kan? Macam sini, macam tu. Okay, lepas tu pakcik buat sini. Tu pakcik tu. Pakcik buat kat sini. Biar nampak kan? Tu sampai kat sini. Dah jadi nampak hidung. Betul tak? Ini hidung. Okay. Dari sini, jarak sikit. Lepas kita buat bentuk macam ni. Macam ni. Jadi. Sini. Sini. Jadi. Boleh nampak? Kita buat sekali. Kita buat jadi. Sini. Macam ni. Sini. Ada macam huruf M ke tepi tu. Okay, lepas tu kita buat. Dia tak payah besar sangat tau. Nanti kalau buat besar dah macam ni, macam tu kan, dah rupa macam Donald Duck pula. Kita buat kecil. Ingat bentuk macam M macam tu lebih kurang. Jadi macam tu, kita tarik macam ni, kita turun line sampai ke bawah ni. Dekat bawah ni dah sampai ke dagu. Bila dagu, kita kena buat bulatkan macam tu. Ni pakcik betul ke sikit. Okay. Adjust sikit, pelan-pelan. Bagi handsome sikit dagu. Kan? Okay, bila dah dagu tu dah handsome, kita masuk ke rahang. Rahang di tepi. Kita naik. Ikut nampak line putih ni. Dari line putih, line kita buat ni. Ambil. Buat bentuk macam ni. Macam ni ya. Kita buat macam bentuk macam tu. Buat bentuk macam ni. Boleh nampak kan? Rasa boleh faham kan? Okey. Dah. Kita dah selesai tu. Kita gelapkan. Line ni. Gelapkan. Atau bila sampai dekat sini. Kita buat line macam tu, kena teguk buat macam tu. Line kita smooth kan. Sini pun sama. Okay. Dah selesai. Seterusnya, mata daripada line sini, kita jarakkan sikit. Ambil jarak. Dapat pakcik tanda ni. Ambil jarak lebih kurang situ. Atau buat jarak lagi sikit. Macam tu lebih kurang besar dia. Okay.
apa buat. Lepas tu kita buat macam mana? Kita belajar bentuk mata dulu. Kita buat bentuknya. Macam kita lukis mata kan, kita belajar lukis mata, kita buat bentuk mata tu dulu. Sebab mata minggu lepas kita lukis mata ni, kita pakai mata bentuk bulat. Jadi kita lukis bentuk bulat. Okey, ni pakcik padam arrow ni. Okey. Lepas tu dari hujung mata ni, dari hujung mata kat sini, ambil jarak sama besar dengan mata kamu, bentuk mata kamu lukis ni. Letak sini. Lebih kurang. Ambil jarak lebih kurang besar sama mata ni. Okey. Tu kat sini kita lukis telinga kita buat lebih kurang sama tinggi dengan mata. Mana start the line sini, kita lukis telinga kita. Ya. Telinga kita. Ingat bentuk telinga macam ni lepas. Okey, jangan bentuk kita lukis telinga minggu depan bentuk macam tu dah. Buat bentuk macam ni. Lepas tu kat dalam ni, buat line, ikut line macam ni, ikut je line pakcik buat ni. Buat. Okey, sampai sini kita naik macam ni. Kita buat bentuk bulat dah macam bentuk lengkuk macam ni. Kita tarik macam ni. Itu cara pakcik lukis telinga lah. Dah sampai ke sini. Kalau dah sampai kat sini, bagus. Dan sekarang kita masuk ke peringkat seterusnya. Tahu apa peringkat seterusnya? Kita padamlah garis-garis lebih-lebih ni. Kita padam garis-garis guide ni ya. Okey, kalau kat sini selalu pakcik padam line ni. Okey. Okey, kita padam. Okey. Sebab dah sampai tahap ni. Dapat tak rupa bentuk macam ni? Tak 100% tak apa, 90% pun cantik dah. Kalau dapat sampai tahap ini, bagus. Jadi sekarang kita teruskan dengan kita lukis mata. Rasa je pakcik tak payah nak macam sembang lebih-lebih sikit pakcik mata dia. Kita lukis je. Rasanya penonton pakcik ni dia dah praktis lukis mata banyak kali dah ni. Okay. Cuba mata bahagian tepi di depan dia punya biji mata dia, anak mata dia yang betul-betul rapat depan ni. Nampak dia buat kat sini anak mata dia. Betul. Ni bawah mata dia. Kita buat. Macam kita lukis mata pada episod yang akan datang. Betul? Bulu kening. Bulu kening dia. Mulut tak ada. Mulut tak sebab minggu depan kita buat dia senyum. Kita senyum juga. Ni nak padam dapat tak sampai tahap macam ni? Jadi dah selesai dah profil. Jadi kita panggil profil dari tepi berlukis muka. Harap semua korang semua dah ni ya, sedia dah sampai dah tahap ni. Okey. Kalau tak dapat tahap ni, tak apa, benda ni kita kena praktis banyak-banyak kali. Di mana ada lukis sekali terus jadi. Okey. Dah siap dah. Jadi kalau siapa-siapa ada lukis muka bahagian depan, lepas tu ada lukis muka bahagian tepi ni, simpan gambar ni ya. Sebab untuk video akan datang, kita akan gunakan balik gambar muka ni. Kita nak lukis rambut.
Okey. Jadi selesailah kita punya lukisan muka dari tepi. Okey, seterusnya ini pakcik ada dapat disampaikan kepada pakcik gambar-gambar yang penonton pakcik penonton pakcik ada gambar-gambar yang penonton pakcik ni dia cuba lukis, dia tunjuk result latihan dia. Jadi kita tengok satu persatu. First kali kita tengok ini. Ini daripada untuk pakcik tulis nama tu. Nama dia Iman. Bagus namanya. Iman. Okay, ini apa ni? Dia lukis, dia hantar, dia gambar dia disampaikan kepada pakcik. Dia lukis, tunjuk hasil latihan dia melukis muka daripada bahagian hadapan. Nak pakcik komen? Tak apa, nanti pakcik komen sikit. Kita belajar daripada apa kita buat. Nanti kan kita lagi terror. Okey, jap. Okey, kita tengok macam mana. Apa komen pakcik? Bagus, cantik. Tengok ni dekat-dekat dah rupa sikit. Lain sikit je. Tapi tengok dekat-dekat sikit. Cuma yang pakcik tengok. Tapi dekat sini je lah. Dekat sini. Nampak tak sama. Tapi tak ngapa. Sini pun pakcik tengok. Telinga kanan, telinga kiri tak nampak sama. Tapi macam mana? Tak ngapa. Sebab apa? Ini pakcik tak kabur pada video lepas. Bila lukis muka dia ada tiga arah. Yang pakcik bawa ajar ni 2. Yang arah paling ke arah ketiga tu ialah paling susah sekali nak dilukis kalau nak lukis muka. Bagi pakcik lah. Paling susah. Next punya paling susah kalau nak lukis muka ialah nak lukis muka di bahagian depan. Yang paling senang ialah lukis muka di bahagian tepi. Pakcik je tempat. Jika macam kita belajar medium punya susah. Lepas tu kita belajar pula yang senang. Kenapa pakcik cakap lukis dari depan ni susah? Sebab apa? Macam ni lah. Ini isu dia. Sebab bukan senang kita nak dapat dia bukan senang kita nak dapat bahagian kanan dengan bahagian kiri ni 100% sama. Memang susah. Dia memang kena betul-betul praktis betul-betul. Baru nanti kita dah biasa, baru kita boleh buat baru kita boleh buat kiri dan kanan tu sama. Kalau katakan macam mana pakcik betul kan? Pakcik lukis sini. Kita tengok macam ni. Kita buat line macam ni kan. Kita betul kan? Kalau pakcik betul kan, dia akan jadi macam ni lah. Iman boleh nampak Okey. Tapi secara overall lah, pakcik cakap good effort. Ataupun usaha yang sangat-sangat bagus. Nak lukis sampai betul-betul tahap macam ni, kali pertama tu bukan senang. Ini kalau Iman praktis lagi ni, satu hari bukan cakapnya lukis sama cantik dengan pakcik. Silap gaya lagi cantik daripada pakcik punya lukisan. Jadi Iman teruskan berlatih melukis. Sebab apa? Pakcik tengok ni, ini dah ada asas yang sangat bagus. Bagus. Okey. Dah habis dah kita tengok lukisan Iman. Seterusnya kita tengok lukisan kedua, iaitu ni okey. Ini lukisan daripada nama orangnya Arman. Apa dia lukis je? Dia lukis mata. Tengok
Latihan dia lukis mata. Okey. Iaitu dia lukis mata dia apa tu. Dia tulis situ style 1, style 2, style 3, style 4. Dia tak buat style 5 dan style 6 lagi. Okey. Apa komen pakcik? Bagus. Sangat bagus. Macam Iman juga bagus je. Alright. Sebab apa? Pakcik tengok style 1 ni pun tengok. Style 1 ni pun sama lah dengan style 1 ni. Cuma style 2 ni penyek sikit. Tak apa. Sebab pakcik tahu ke penyek. Sebab kalau kita start bentuk tu penyek lah. Kalau kita buat besar sikit, besar lah. Macam tu kan, bentuk mata kan. Tapi tak apa. Nampak penyek. Tapi sebenarnya sama. Cuma hilang bulu kening. Ke pakcik tak nampak bulu kening ke? Okay. Style 3. Style 3 ni pun pakcik cakap bagus. Sebab apa? Nak lukis anak mata ni. Bukan senang. Pakcik pun cakap nak lukis. Rasa pakcik sebut ke dalam video tu. Bukan senang nak lukis mata tengah tu. Pakcik pun ambil masa juga nak praktis. Ini pun boleh lukis ni cantik lah ni. Dan dia lukis style 4. Style 4 pun sama. Bagus. Dekat-dekat dah rupa je. Tak jauh beza je. Jadi apa Arman kena buat? Arman kena teruskan lagi berlatih. Okey. Arman kena teruskan praktis. Kalau boleh Arman, cuba bentuk 5 dengan bentuk 6. Bentuk 5 senang sikit. Tahu kalau Arman dapat cuba bentuk 6. Sebab bentuk 6 ni susah sikit. Kalau Arman dapat buat tu, sepoi tu bagus kan. Okey. Okey Arman. Cantik. Alright. Macam Iman. Usaha yang bagus. Teruskan melukis. Nanti kita akan Nanti akan lama-lama akan jadi terror lah. Jangan berhenti melukis. Terus je kita tengok next mata. Ini pula dari Zahra. Pakcik tarik sini. Daripada tuan punya mata je Zahra. Ini menarik sikit pakcik nak tengok. Kenapa? Kalau perasan, dia letak shading mata. Ini pakcik tak buat dekat gambar tu, tapi dia buat. Ini cadangannya pakcik nak ajar kemudian lah. Tapi dia buat shading mata. Jadi dia tu dekat gambar yang pakcik terima ni, dia ada cakap nanti pakcik tengok. Dia cakap dia cuba buat tapi tak sama. Ya, tu biasalah tu. Okey, kalau macam jadi kalau macam ni pakcik tengok ni bentuk mana dia kena ingat lah, apa-apa pun kalau mata ni, kalau macam kalau nak ikut video pakcik, ingat bentuk mata tu first kena lukis betul-betul. Kalau bulat, lukis bulat. Ni dah macam tu kan, lukis betul-betul bulat. Itu yang penting, sebab itu kan kita, yang menentukan kita punya struktur mata nak tak kira. Kalau buat tu tak nampak sama macam 1 ke, macam 2 ke, macam 4 ke bentuk mata. Kalau macam 1 pakcik ajar bulat, 2 pujur, 4 ini rasa ini 4 ni ini 6 dia cuba lukis 6. Kalau 6 ni bentuk mata dia macam tu. Mata Spiderman pakcik cakap kan dalam video tu. Dia apa-apa pun, dia tips dia nak melukis mata. Tu cakap tu bentuk asas dia tu
Itu yang menentukan bentuk mata kita. Nak cakap kalau baca bentuk asas tu, kalau kata kita betul buat bentuk asas dia lepik macam ni, lepik lah mata kita. Kalau kita buat bentuk asas tu bosor macam ni, bosor macam tu lah mata dia. Okay. Jadi tu sebabnya kalau kita tu mata ni, kita ni lah cakap ambil perhatian bentuk tu. Kita ambil perhatian bentuk tu. Okey. Overall, apa komen Pak Cik? Pun sama, effort yang bagus. Sebab apa? Ni. Memang ada satu teknik. Ini mesti tengok refer pada gambar lain ni kan. Iaitu dekat bawah mata tu dia akan gelap ke sikit. Gelap ke sikit. Tapi teknik ni selalu guna kalau dalam warna. Kalau dalam hitam putih jarang orang buat macam ni. Ada kot. Tapi jarang lah pakcik tengok kalau buat hitam putih. Tapi tak apalah. Pakcik suka. Effort bagus. Dia tambah sikit ilmu dia campur dengan ilmu yang dia belajar dari pakcik. Bagus. Pakcik suka. Okey Zahra. Pakcik cakap tu dah. Teruskan tu lah. Pun sama. Jangan berhenti melukis. Effort tu ada. Rupa tu ada. Cuma mungkin kena tune sikit-sikit. Tapi bagus. Tambah pula pakcik suka benar tengok orang buat yang shading ni. Cuba kalau dapat pakcik yang dia shading ni patut dia lagi ringan. Dia lagi ringan. Dia takkan nampak sangat macam dia ringan. Dia macam sama-sama je nanti gambar shadingnya. Okey. Cukup. Nanti kan pakcik bebel kan sampai setahun tak boleh bebel pula. Pakcik komen setahun pula tak habis. Jadi sekarang kita tengok yang terakhir iaitu daripada Balkis. Tu pakcik tulis nama. Macam ni. Gerak sikit. Okey, kita lukis Balkis. Balkis. Dia lukis semua sekali. Ada 6 set. 6 dia lukis. Cuba dia punya bertabur sikit. Dia satu dekat sini. Satu. Style 2. Style 3. Style 4. Ini style 5. Style 6. Jadi dia tak ada. Ada ke komen apa-apa kat sini? Tak ada kot. Okey. Ni pun sama. Tapi apa kalau orang tengok tak nampak sama pun tak apa. Aku cakap benda buat belajar. Tapi pakcik tengok. Ini style 4 ni pakcik tengok ni. Style 4 ni. Pakcik perasan apa tau? Ini bentuk mata yang pakcik buat demo tu kan. Pakcik ingat. Ada episod pertama pakcik lukis, lepas lukis style 1 sampai 3 pakcik buat satu demo. Mata bentuk macam ni. Dia cuba try buat itu. Tengok macam jadi je. Tengok luar line ni kedudukan dia betul. Okey. Effort yang bagus. Walaupun pakcik rasa susah juga tu. Cuba ni hilang bulu kening. Hilang bulu kening. Tapi tak apa. Bentuk tu ada. Tapi biasalah. Macam pakcik cakap banyak rasa pakcik ulang banyak kali lah. Tak ada orang boleh melukis first try tu je cantik. Dia ada seberapa terror manusia pun. Dia akan melukis first try dia mesti akan cakap kalau tiru kan dia tak akan sama. Itu biasa. Tapi yang pakcik tengok ni ini pakcik boleh sifatkan dah macam mana? Dah 60% sama. Walaupun tak 100% sama, dah 60% sama. Nak dapat 50% sama pun mungkin senang lah. Tengok, cuma kalau apa nak di-komen sikit. Ini hampir sama. Pakcik tik je tengok. Nombor 1, nombor 3 dekat-dekat sama. Cuma
ini tak tebal sikit. Kalau pakcik buat ni tebal. Nampak dia tu, pakcik buat ni tebal sikit. Tapi tak apa, cantik. Next yang betul-betul hampir sama. Ini bukan hampir sama, ni sama ni. Okey, dan nombor 1 ni pun effort yang bagus, usaha yang bagus. Nombor 2 ni dia nombor 2 ni pun okey juga, tapi cakap kenapa kalau Balqis ni kenapa tak sama macam pakcik buat ni? Pakcik buat ni nampak macam penting, macam pakcik cerita kat Zahra tadi, bentuk mata asas tu kena betul. Kalau macam ni ni style 2 kan, style 2 dia mata bulat tu kena ada. Bila tu kan, itu sebab pakcik buat cakap kalau mula-mula belajar itu buat ni benda-benda ni dulu. Benda asas ni, bentuk asas ni yang bentukkan mata kita. Lepas tu lukis balik pada bentuk asas tu. Macam ni kan. Okey, lepas tu lukis bawah situ. Tu buat situ pada kurang macam itulah. Okey, bentuk 2. Bentuk 6 ni pun, ini pun effort yang bagus sih, sebab ini paling susah sekali ni bentuk 6 ni. Tapi tengoklah, dia buat bulu mata tu dah okey dah. Bulu mata ni pun dah okey dah. Cuma mata ni ada mata ni kira bulat sikit lagi. Kalau macam tu kan. Tapi tu okey. Cantik. Hebat. Bulu mata ni ke apa-apa pun yang bila melukis mata untuk semua orang pakcik suka nak bagi nasihat ni kalau tiap-tiap kali untuk baru belajar melukis mata style anime ni. Cakap betul tak? Bentuk mata kena clear, bulat. Dalam macam ni kena bentuk lukis. Kan kau jadi kalau bulat-bulat, bentuk mata kena clear. Tapi tak apalah, nama pun baru belajar kan. Baru belajar mesti buat silap. Tapi bila buat try banyak-banyak nanti confirm terror punya lah. Okay. Overall usaha yang bagus untuk Balqis juga. Bukan semua orang boleh lukis tahap macam ni. Kalau kau tengok mata yang pakcik lukis dulu sebab baru belajar tu lagi lah macam ni je. Macam tu je mata. Mana ada rupa macam ni. Jadi itulah. Okey, bagus. Alright. Itulah je lah gambar-gambar yang dihantarkan kepada pakcik. Semuanya bagus-bagus. Usaha. Memang ada nampak usaha untuk nak melukis tu bagus. Dan macam ulang sekali nasihat dia, pakcik. Teruskan praktis. Praktis tu nanti dia akan lama-lama nanti bukan dia akan dia akan nanti kan kamu akan biasa. Bila kamu dah biasa lukis mata tu nanti bila kamu dah biasa lukis mata tu banyak kali, dah terus automatik je. Nanti kan korang boleh melukis macam mana demo pakcik buat tu. Tu tak payah nak lukis bentuk tu boleh lukis. Tapi tetap mula-mula ambil pelan-pelan. Jangan kalut-kalut nak cepat sangat nak jadi terror. Ambil pelan-pelan, pelan sikit. Buat pelan-pelan. Jangan kelang kabut. Okey. Yang tutup mata yang macam tadi untuk Arman ni tadi. Lukis muka pun sama. Okey. Teruskan praktis baik Arman, baik Balqis, baik Zahra, baik Iman tadi kan. Teruskan melukis. Jangan takut-takut. Jangan kelang kabut. Lukis pelan-pelan. Macam pakcik cakap, ikut pakcik pelan-pelan. Okey, bersama-sama ikut pakcik pelan-pelan.
Alright, rasanya itu sajalah untuk video kali ini. Okey, video akan datang pakcik akan buat video kita melukis rambut. Jadi pakcik nak lukis mungkin direct kot, muka rambut dari depan dan dari tepi. Okey, sampai tu je lah kali ni. Harap apa yang pakcik ajar ni bergunalah untuk korang semua nak melukis. Okey, kita jumpa lagi dekat video akan datang. Okey, bye.